Kopi ni bukan sekadar minuman dan dia dah hidup lebih lama dari kebanyakan teknologi yang kita pakai hari ini. Sejarah dia bermula sejak abad ke-9 di Utopia bila seorang pengembala kambing perasan kambing dia jadi aktif lepas makan biji merah dari satu pokok ni. Dari situlah dunia mula kenal kopi. Jadi bila kopi dibawa ke Timur Tengah, ia dah dijadikan budaya. Orang minum sambil bersembang, berfikir, berdebat. Kalau nak sedap promote produk dan servis korang, launcher je. Tapi bila kopi masuk ke Eropah, ramai pemerintah mula jadi takut. Katanya kopi buatkan orang susah tidur, mula banyak soal dan tu dianggap berbahaya. Ada tempat sampai larang kopi. Sounds familiar kan? Macam tu juga teknologi. Mula-mula orang takut, lama-lama jadi benda wajib. Lepas bertahun-tahun, kopi mula diterima dan akhirnya disambut sebagai minuman intelektual. Kedai kopi jadi tempat idea lahir, perniagaan bermula dan juga revolusi kecil tercetus. Dari situlah kopi dan juga inovasi mula menjadi pasangan serasi. Masuk je abad ke-20, teknologi mula campur tangan. Dari kopi rebus, lahirlah espresso. Lepas tu muncullah alat French press, mocha pot, aeropress. Semua hasil dari orang yang obses nak dapatkan rasa kopi yang terbaik. Sekarang, AI dan juga IoT pun dah masuk dapur. Ada mesin kopi yang boleh detect jenis biji kopi dan juga set suhu serta pressure automatic. Ada apps yang boleh sync dengan cuaca. Contohnya kalau hari hujan, dia suggest kopi yang lebih comfort dan juga wow. Kopi bukan lagi main tekan dan juga tunggu. Sekarang dia dah dengar mod kita. Ada yang dah boleh sync dengan smartwatch, siap boleh auto start brewing bila korang bangun je tidur. Dari kambing terlompat-lompat sampai ke AI yang boleh bancuh kopi ikut cita rasa korang. Evolusi kopi memang gila. Dan yang best sekarang, korang boleh rasa semua tu sendiri. Tak perlu barista, tak perlu buka kedai kafe. Nak rasa vibe barista dekat rumah? Sekarang dah ada mesin kopi smart yang bukan je mudah guna, tapi boleh hasilkan rasa setanding kafe mahal. Tak perlu tekan banyak button pun. Just pilih biji kopi, tekan satu butang dan siap. Tekan beg kuning tu sekarang sebab stok mesin ni tengah jadi rebutan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang auto. Jadi jangan tunggu lama-lama sebab kopi sedap sepatutnya boleh dinikmati setiap pagi tanpa rasa stres. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.